Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ilahi antal maqsudi wa ridha maqlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia taufik dan hidayahnya. Dia perkenankan kita pada hari ini untuk menyambung kursus kita yang terakhir daripada pelajaran manasik haji kita. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, pada pelajaran yang lepas kita telah menyelesaikan daripada perkara melontar 3 jamrah pada 3 hari tasyrik. Maka dengan itu tuan-tuan dan puan-puan, kita telah menyempurnakan semua rukun-rukun haji dan semua rukun-rukun atau wajib-wajib haji. Apakah dia rukun-rukun haji yang telah kita bincangkan? Ya, ada 6 rukun haji. Yang pertama ialah niat, dan yang kedua wukuf di pada Arafah, dan yang ketiga ialah tawaf ifadah, dan yang keempatnya sa'i, dan yang kelimanya bercukur atau bergunting, dan yang keenamnya tertib pada kebanyakan rukun. Semuanya ini telah pun kita bincangkan dalam pelajaran kita dahulu. Dan demikian juga wajib haji pun 6 perkara. Yang pertama ialah kita berihram atau berniat di miqat dan bermalam di Muzdalifah malam 10 Zulhijjah, dan yang ketiga melontar jamrah Aqabah pada pagi 10 Zulhijjah, dan yang keempat bermalam di Mina malam 11, 12 dan 13 Zulhijjah, dan yang kelima melontar 3 jamrah pada siang hari 11, 12 dan 13 Zulhijjah, dan yang keenam menjauhi larangan ihram. Jadi kalau kita lihat semua 6 perkara ini sudah pun selesai kita membincangkannya, termasuk yang terakhir kita bincangkan minggu lepas, melontar 3 jamrah pada siang hari 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, di dalam pelajaran kita yang lepas dalam membicarakan melontar 3 jamrah pada siang hari 11, 12, 13 Zulhijjah, kita telah mengatakan bahawa ia itu adalah wajib. Apabila kita kata wajib, kalau tak dilakukannya maka dia akan dikenakan denda. Dan itulah yang telah kita sebutkan bahawa kalaulah sekiranya kita membincangkan jumlah batu yang dilontar pada hari 10 Zulhijjah 7 anak batu, dan pada hari 11 Zulhijjah 21 anak batu, dan 12 Zulhijjah pun 21 anak batu, dan pada 13 Zulhijjah pun 21 anak batu. Mana dapat 21 ni pula? 21 pasal 3 jamrah, setiap satu jamrah 7 anak batu. Jadi dengan itu 7 kali 3 21. Dan dengan itu jumlah semuanya sekali ialah 70 anak batu. Jadi kalau 70 anak batu itu 1 anak batu kalau kita tidak lontar, maka kita didenda dengan 1 mud. 1 mud itu ialah 1 cupak makanan yang diberi makan kepada orang fakir miskin Mekah. Tapi 1 cupak tu ialah lebih kurang kita kata 14 lah, jadi tak sampai 1 kilogram. Jadi kalau 1 kilogram beras tu kita keluarkan pun sudah melebihi. Jadi 1 kilogram tu lebih kurang dalam 5 rial adalah. Jadi begitulah dia tuan-tuan, kalau sekiranya 1 batu tak masuk atau tak dilontar, maka kita kena bayar 1 mud, dan kalau 2 batu kita tak lontar, maka kita kena bayar 2 mud atau 2 cupak, dan kalau 3 batu atau lebih atau seluruhnya kita tak lontar, maka hanya dikenakan 1 dam, iaitu 1 ekor kambing yang disembelih di Mekah dan dimakan kepada orang fakir miskin Mekah. Tapi kita kena ingat, apabila kita mengatakan 1 batu kita tak lontar, kalau itu hanya pada jamrah itu saja yang tak sah,
maka satu waktu itulah satu mod yang dideda. Tapi kalau kita ingat kembali dalam pelajaran kita bahawa 3 jamrah yang kita nak lontar ni mesti mengikut tertib one by one. Tak boleh dia nak melakukan campur aduk. Bagaimana tertib itu? Maknanya kita melontar jamrah ula dulu. Lepas jamrah ula selesai sempurna, baru jamrah wusta. Jamrah wusta dah selesai dah sempurna, baru jamrah akabah. Kalau misalkan pada hari 11 atau 12 atau 13 dia datang dia terus pergi jamrah wusta. Kalau dia terus pergi jamrah wusta, maka di sini dia punya lontaran jamrah wusta tidak sah. Kerana dia belum lontar jamrah ula. Kalau dia datang terus dia pergi lontar jamrah akabah, maka jamrah akabah dia tidak sah kerana dia belum lontar jamrah ula dan jamrah wusta. Jadi makna di sini dia kena ikut tertib. Kalau dah sempurna yang ula baru pergi wusta. Wusta sempurna baru pergi akabah. Maka kalaulah sekiranya ada jemaah yang dia kurang satu batu melontar di jamrah ula. Kalau kurang satu batu melontar di sini, maka yang jamrah ula ni belum sah. Bila jamrah ula belum sah, yang dia lontar 7 anak batu jamrah wusta pun tidak sah. Dan yang dia lontar 7 anak batu jamrah kubra jamrah akabah pun tidak sah. Kenapa pula? Sebab dia wajib tertib. Yang pertama perlu sah, baru pergi yang kedua. Yang kedua sah, baru pergi yang ketiga. Jadi kalau sekiranya yang jamrah ula ni tidak sah, sebenarnya bukan dia hanya kurang satu batu, dia kurang 7 batu di jamrah wusta dan 7 batu di jamrah akabah. Maknanya 7 plus 7 plus 1 yang kurang di jamrah ula, jadi 15 anak batu. Jadi bukannya satu mod, dia kena bayar satu jam. Nampak tuan-tuan dan puan-puan. Jadi maknanya di sini dia kena ingat bahawa bila dia kata dia kurang satu anak batu di jamrah yang mana? Nak tahu juga. Kalau sekiranya kita katakan dia jamrah wusta, dia kurang satu anak batu jamrah wusta. Jadi bila kita kata kurang satu anak batu jamrah wusta, ini tak sah jamrah wusta, maka jamrah akabah pun tak sah. Jadi satu batu kurang di jamrah wusta plus lagi 7 anak batu di jamrah akabah, dan jadi 8 anak batu. Jadi kalau itu dia kena jam juga. Tetapi kalau yang kurang itu di jamrah akabah, satu anak batu yang kurang di jamrah akabah, yang pertama ni sah, yang kedua sah, cuma yang ketiga yang mengambil saja jamrah akabah saya kurang satu. Ini barulah dikatakan kurang satu anak batu. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan ni, dalam masalah kita melontar ini mesti mengikut tertib. Bila yang pertama tak sah, yang kedua, ketiga pun tak sah. Kena ulang balik. Macam kita ambil wudu juga, ya, kita wajib cuci muka, kemudian tangan, sampai kepala, kemudian kaki. Kalau muka kita cuci tak sah, jadi yang tangan pun tak sah, yang kepala pun tak sah, yang kaki pun tak sah. Jadi dia kena ulang balik. Macam itulah ibaratnya. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan, dalam pelajaran yang telah kita bincangkan minggu lepas pun kita telah menyebutkan bahawa melontar jamrah yang 3 itu wajib pada hari 11, hari 12. Adapun hari 13 maka dia tertakluk kepada bermalamnya malam 13. Kalau jemaah haji itu dia